Hello guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. So hari ni kita nak pergi ke Bukit Kiara Equestrian Park. So ada pelancaran 15th Arrow Speed. So kita bawa motor santai. Actually aku perlukan motor ni sebab aku nak bawa banyak barang hari ni. So selepas kita settle dekat sana, kita akan pergi Valley pula. Ni model Honda ADV 160, ada road sync kita nak navigate and meter dia cantik lah. Meter dia sama macam model-model dia yang lain. Even XADV 750 pun pakai meter yang sama. Tapi aku pakai quad lock sebab dia punya navigation pakai turn by turn. 12.5 agak baru sampai. Tak apa. Ya. Sebab hari ni aku rasa dah panjang perjalanan hidup. Pagi kita dah workout, dah exercise sikit, lepas tu kita dah pergi kapal, and then dah pergi ni dah balik, nak pergi ke Bukit Kiara pula. Jauh siut. Tapi tak apa, kita naik motor. Nama pun motor vlog, so kena ada konten motor. Hijau-hijau, sempat. Betul mantap Jalan motor dah buka belum? Dulu aku nak lalu dia tutup, baru kita nak race itu. Tak mana-mana tau jalan ni, layan je. Itu kalau bawa Jakarta lagi macam-macam tu orang. Sebab kita tak ada bunyi tau, so kereta tak alert. So bagi lampu dengan horn ni penting Yeah. Sanggup apa? 12.18. Okay lah, lagi sikit lagi nak sampai. Sini kawasan accident ni, kereta dah laju tu. Kalau dulu kan viral mesti kat sini. Jauh juga Sikit lagi 4 kilo lagi. Stay with me. Mantap. Stay pula. So kita ambil sampai guys. Yeah. Bukit Kiara Equestrian Center. Panggil Native Selangor Club something.
Dewan Berjaya kat mana? Dia dalam tu bang, hujung ni. Tapi abang tengok, kalau parking motor penuh, abang kena pergi belakang ni. Ada patung kuda warna emas tu. Okay, parking tempat motor itu. Okey, terima kasih. Penuh je, penuh je. Penuh. Sana tak boleh dah. Aduh. Sampai sudah. Ngam-ngam sampai dengan Faris. Yeah. Oh, kita nak pergi ke Welly pula. Dah settle tadi dekat Bukit Kiara. So jumpa korang dekat Arrow Speed 1 dengan 2 hari bulan Ogos. Let's go. Masuk Penchala lah Mat. Tahu kat sini. Alright. Scrambler. Damansara Damai. Tu kita nak pergi Tenaga Fraser. So how? Oh. Okay.